Assalamualaikum. Selamat pagi. So, selamat datang ke channel YouTube Wan. So, jangan lupa subscribe. So, hari ini kita nak abang. Kira ada berita lah. Nak kata sedih tu, tak tahu nak kata lah kan. Bila kita balik beraya tu. Lepas kita balik di beraya tu, 4 hari. Balik mai. Tengok tu dia apa yang jadi. Mai tunjuk apa yang jadi. Kita balik mai. Tengok ayak kolam semua jadi kelabu. Okey. Ini semalam ni kita buat ni tindakan pantas. Ayak kolam semua jadi kelabu. Okey. So, ikan ada lagi tapi okey. Kita boleh tengok kat sini. Kalau kita yang baru umur lebih kurang pasawan dekat 15 tahun dah mati. Okey. So kalau kita mati okey, ni kita nak tanam dia dah. Okey. Bukan takat kali dia mati. Tu, ikan kuih kita pun besar dia mati. Tu. So ikan kuih ni dah berumur 7 tahun dah ni. Ni yang ni 7 tahun dah. Yang ni pun sama. 7 tahun. Okey. Yang tu 5 tahun. Yang ni. Yang ni kena ikut panjang ni. 5 tahun. Yang ni pun sama, yang ni 7 tahun juga. Okey. Yang ni lebih kurang setahun dah. Ni 2 ekor ni. Ni pun ekor panjang juga. Okey. Okey, so kuih kecil semua. So kuih pun mati lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang besar. Lepas tu 6 yang kecil. Okey, kuih mati 6 yang besar, 6 yang kecil. Lepas tu kita punya ikan apa ni, ikan bawal ni pun mati juga. Okay, ni silver. Ni silver. Ikan bawal silver ni. Ya, dia adaptasi ikan laut dengan ni. Okay, yang ni mati. Satu terlumpur. Okay, yang lain kita kena cari dalam kolam tu. Kadang-kadang dia tak timbul lagi. Nanti lama, nanti esok ke apa baru dia timbul. Dia dah mati. So yang ni, yang besar-besar ni. Okay. So ni, lalat pun dah penuh dah. Kita semalam kita buang dah ni. Pasal apa, bila dia mati tu kandungan toksik dalam ayak tu akan jadi tinggi. Jadi dia akan menyebabkan yang lain semua pun mati juga. Okey. Ni Batman fish ni. Ni Batman fish ni. Dia bukan senang nak dapat. Ni saiz besar ni. Cukup besar tengok tu. Besar tangan dah ni. Tu. 3 ekor. Habis mati. Batman. Okey. Ni ikan koi ni pun bukan kecil. Dah 7 tahun dah. Lagi panjang daripada lengan kita ni. Okey. Dia panjang pun lebih kurang dah dekat-dekat sampai 2 kaki dah. Okey. Okey. So semua mati. Okey. Dia mati. Okey. So mesti semua orang nak tahu pasal apa, sebab apa dia mati. So okey, pertama sekali tu sebelum kita balik kampung tu ayak dalam kolam ni dah surut sangat-sangat. Pasal apa? Sekarang ni musim panas. Musim bertujuh. Sekarang ni pun panas.
Jadi ayak tu dia dah turun banyak sangat. Jadi dah turun sampai bawah pada dengan motor tu. Jadi kita kena bubuh ayak. Jadi kita kena isi ayak dia supaya dia tinggi balik. Jadi kalau kita balik tu okey lah ayak dia. Kalau ayak dia rendah tu dia akan rendah di motor dia. Jadi kalau dia tak rendah di motor dia, apa di motor dia. Jadi kalau dia rendah sangat daripada motor dia, dia buatkan motor dia terbakar. Jadi motor ni mahal. Okey. Sebab tu bila kita tengok ayak tu rendah daripada motor dia tu, kita isikan ayak balik dalam kolam ni. Sebelum kita nak pergi. Macam mana entah boleh lupa nak tutup ayak. Okey, kita ambil pek ayak ni ya. Ni. Pek ayak yang kuning ni. Kita bubuh dalam kolam tu, kita buka. Pelan-pelan isi ayak tu. Kita tutup lah. Bila ayak dia dah penuh supaya motor tak rosak. Tiba-tiba lupa nak tutup. Balik mai. Ikan semua mati. Kenapa ikan semua mati? Pasal dalam kolam, dalam ayak kita ni, tambah-tambah ayak di Sungai Petani ni, dia pakai ayak sungai. Jadi dia nak buang dia punya kotoran dia tu semua tu, nak bagi ayak tu bersih, dia bubuh orang kata klorin. Jadi bila klorin tu masuk dalam kolam ni punya banyak, tak berhenti-henti, 4 hari dia buka tu, jadi bakteria dalam kolam ni semua mati. So bila bakteria ni mati, klorin pun jadi banyak sangat-sangat, ikan pun mati. Jadi bila ikan ni mati, ikan ni yang menjadi toksik ni. Bila dia dah mati, dia jadi toksik. Jadi dia akan banyak lagi ikan akan mati. Okey, ni kita 4 hari ni. Kalau kata kita pergi minggu ke apa, kalau balik mai, asal semua akan mati. Okey, ni mungkin ada lagi ni, kita tengok macam mana. Okey, so apa yang kita buat, tindakan yang kita boleh buat dengan segera ialah ayak kita tak boleh tukar. Pasal dia bukan ayak hujan, dia ayak tu kita tukar still masih lagi ayak klorin. Jadi kita tak boleh buat benda tu. Apa yang kita buat, nasib baik kita ada ni, kita ada foggy ni. Ni tanaman foggy ni. Okey, tanaman foggy ni memang selalu kita ada. Supaya kita boleh makan ikan ni. Kalau dia lagi satu, dia memang dia pusing dalam ayak tu. Nanti akan bersihkan klorin tu, kita ambil dia dari dalam ni. Yang kita tak ada lah, kita ambil dia, kita bubuh untuk dalam klorin tu. Kalau banyak dia dah bubuh. Okey, kita bubuh dia. Kita pusing ayak dengan laju. Ayak ni kita boleh bersih laju. Pusingan ayak ni supaya kandungan oksigen dia tu banyak. Okey. Dan harap-harap bakteria tu hidup. Okey. Dan klorin ni kita tak boleh nak buat apa sangat. Okey, kita cuma harap kalau hujan bagus, kalau tak hujan, kalau harap-harap cuma matahari je. Matahari itu akan hapuskan klorin ni. Okey. Dia kadang-kadang dalam masa sehari tu dah okey dah klorin ni. Dia sehari je dia dah mati dah klorin ni. Tapi masalah dia bakteria tu yang kadang-kadang hidup lambat. Sebulan baru nak hidup. Lepas tu bila bakteria tu tak hidup, itu yang kandungan nitrat dia tu. Okey. Terlampau tinggi sangat. Sebab tu ikan semua mati. Kalau ikan dah mati, nitrat dalam ayak tu dia akan jadi lagi tinggi. Okey. Sebab ni sekarang kita tengok macam ni. So kita tak boleh buang ayak lagi, kecuali kalau hujan baru kita boleh buang ayak masuk. Bagi ayak hujan yang baru masuk. Masalah ni kita kena monitor saja. Okey. Kita kena buang ayak. Kita kena bubuh dulu tu, tak boleh buang ayak, tambah ayak lagi. Kalau kita buang ayak dia, lagi dia kandungan nitrat dia akan jadi lagi pekat.
Okey, sebab tu kita tak boleh buang ayak dia lagi. Kita bagi dia punya itulah. Kalau kita nak buang pun kita boleh buang banyak, kita kena buang sikit. Jadi kita tengok petang sat lagi ke apa. Okey, baru kita buang sikit dalam 10% ke apa. Lepas tu kita bubuh balik ayak baru, ayak klorin juga. Mungkin yang tu yang orang kata dia boleh hilangkan sikit dia punya nitrat lah, harap klorin tu tak bagi matikan ni. Lepas tu kita dah tengok sekarang ni, kita dah monitor sampai petang. Kita tengok kalau ayak ni boleh jadi jernih balik, mana dia okey lah. Kita dah boleh tukar ayak dah. Mana dia bakteria dia dah hidup kalau dia jernih. Kalau ayak ni tak jernih, mana dia bakteria dia tak hidup lagi. Okey. Okay, so sampai takat tu saja hari ni. So jangan lupa subscribe. Mungkin kita akan beli color yang lain. Okay, tak beli besar, kita akan beli kecil je. Dia kolam besar, dia boleh cepat besar. Dulu color ni kita ambil daripada kampung, kita belah pun dalam kolam pun tak besar. Jadi sebab tu dia 15 tahun pun dia besar tu. Baru dia jadi besar tu 15 tahun. Jadi kalau kita beli yang baru ni, orang rasa setahun dua dia dah boleh jadi besar lah. Okey, kalau kita beli yang baru tu, cari tengok satu color putih, satu color sabah. Cuma problem dia sekarang ni, color ni dia tak boleh belah dua dalam kolam, dia bergaduh. Okey, dia bergaduh satu color 4. Harap-harap kalau kolam besar ni dia bergaduh pun tak apa lah kot. Try tengok, beli satu color sabah, satu color putih. Kalau tak, okey, dan kita try juga cari balik ikan koi yang kecil-kecil untuk ganti balik koi yang mati, yang besar-besar ni. Okey, kita tak mau belilah koi yang besar terus, pasal mahal. Koi yang besar ni mahal. Kalau koi kecil ni dia antara 10 hingga 15 ringgit kita dah boleh dapat dah. Okey, jadi kita beli koi yang kecil, jadi kita belah lah dia. Okey, jadi dalam masa 3-4 tahun tu dia akan jadi besar balik ya. Okay, so sekian saja. Okay, so jangan lupa subscribe channel Wan. Assalamualaikum. Bye.